Assalamualaikum dan selamat petang murid-murid. Hari ini kita akan mulakan projek inovasi hijau. Kumpulan yang dapat menghasilkan model kreatif akan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Cikgu, kalau kita menang peringkat daerah tu, dia dapat sikit penyertaan peringkat negeri ke tak? Dapat saya nak naikkan pangkat milik saya. Kalau saya tak kisah pun pasal sijil tu. Saya tak sabar nak cuba sistem pengairan automatik yang saya baca dalam jurnal beberapa minggu lepas. Cikgu, boleh tak saya gunakan kod QR untuk manual model kami? Kod QR, jurnal, saya nak faham konsep asas pun susah. Rasanya saya jadi tukang kemas barang lah nanti. Jangan macam tu Dania. Kita satu pasukan. Saya dah bawa semua peralatan yang kita bincang dalam kuliah WhatsApp semalam. Jom kita buat sama-sama. Tak payahlah kita buat sistem susah lah. Kita buat cantik-cantik je biar juri suka. Kita nak makan. Tapi Farish, kalau kita buat sekadar cantik, kita tak belajar apa-apa. Saya nak tahu, betul tak teori ini berkesan dalam realiti? Tengoklah, korang semua berbakat. Saya rasa saya cuma menyusahkan kumpulan ini. Saya memang tiada bakat di sini. Dania, awak silap. Terkisah awak tadi pelang yang sangat berguna. Tanpa pelang awak, Hana tidak boleh buat sistem kita. Awak macam arkitek bagi kumpulan kita. Ada masalah dengan kata semangat ni. Saya rasa saya tak sepandai dorang. Dan ya, kejelasan itu luas. Hana mungkin pakar teori. Farish pula bijak menilai peluang, manakala Irfan penggerak pasukan. Tapi kamu Dania, kamu ada ketelitian yang mereka tak ada. Lihat lakaran teknik kamu ini. Sangat kemas. Inilah yang kita panggil efikasikan diri. Kamu mampu, cuma perlu percaya pada proses. Betul. Kalau begitu, saya persiapkan bahagian teknikal kalau Boleh Dania? Akhirnya siap. Sistem ini dapat berfungsi dengan baik. Yang paling penting, cikgu kata kita ada peluang besar untuk menang. Yeay! Dan yang paling penting, kita buat sama-sama. Dania, tengok hasil tangan awak. Semua dah jadi. Terima kasih semua sebab bagi saya semangat. Saya rasa saya menasuka saja. Yeay! Jadi, melalui video yang kami hasilkan tadi, terdapat dinamika motivasi dalam PDP. Jadi mari kita analisis watak dan implikasi motivasi dalam PDP yang terdapat dalam video tadi. Watak yang pertama ialah watak Hana. Watak Hana mempunyai motivasi intrinsik iaitu dalam main. Hana fokus kepada kefungsian sistem demi ilmu. Implikasinya PDP menjadi lebih lancar dan pantas kerana murid sudah mempunyai kesediaan mental untuk belajar tanpa perlu kawalan kelas yang ketat. Watak yang kedua pula ialah Farish. Farish memegang motivasi intrinsik iaitu motivasi luaran. Farish fokus kepada kecantikan luaran, tugasan demi mengejar markah atau ganjaran. Ini membantu menarik perhatian murid yang pada mulanya kurang berminat untuk mula bertindak dalam aktiviti. Manakala watak Dania pula menunjukkan daya tahan dan efikasikan diri. Walaupun hampir menyerah kalah, Dania bangkit semula selepas dihargai. Implikasinya motivasi meningkatkan topik mencabar. Implikasi motivasi dapat meningkatkan ketabahan murid dalam menghadapi topik mencabar dan mengurangkan kadar kegagalan. Seterusnya, watak cikgu. Cikgu merupakan pemangkin peneguhan positif. Melalui pujian dan pengiktirafan bakat, cikgu mengubah rasa rendah diri murid kepada keyakinan untuk menyumbang idea dalam kumpulan pada masa hadapan. Seterusnya, watak yang terakhir ialah watak Irfan. Watak Irfan merupakan penggerak motivasi sosial, di mana Irfan memastikan tiada rakan yang tertinggal. Implikasinya dapat mewujudkan pembelajaran kooperatif dan per-coaching iaitu bimbingan rakan sebaya yang berlaku secara semula jadi. Jadi, komponen motivasi yang terdapat di dalam video ini terdapat 4 iaitu pujian, ganjaran, sokongan rakan dan minat mendalam. Melalui pujian, guru dapat meningkatkan emosi positif dan keyakinan murid. Melalui ganjaran atau sijil dapat menarik perhatian murid untuk mula bertindak. Melalui sokongan rakan pula dapat mengurangkan tekanan dalam pembelajaran yang
dalam pembelajaran kumpulan, dan seterusnya minat yang mendalam dapat menghasilkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi rumusan implikasi terhadap PDP ialah set industri minda yang efektif. Motivasi dapat menentukan sama ada murid membuka pintu hati mereka untuk belajar sejak awal sesi lagi. Yang seterusnya, peningkatan kualiti interaksi dapat mewujudkan persekitaran sosial yang sihat di mana murid saling membantu dan mengurangkan tekanan dalam pembelajaran. Dan akhir sekali, hala tuju dan fokus pembelajaran dapat membantu murid membezakan antara sekadar menyiapkan kerja dengan benar-benar memahami ilmu yang dipelajari. Jadi ini merupakan rumusan implikasi motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran yang terdapat dalam video yang kami hasilkan. Itu saja. Terima kasih.